Saya dah ada bajet, tapi sesuai ke nak beli emas sekarang ataupun nak tunggu harga emas turun lagi? Soalan yang paling kerap sangat ditanya. Siapa yang ada soalan macam ni, tengok video ni sampai habis. Sepanjang saya belajar dengan pakar kewangan dan juga guru emas, tak pernah satu kali pun mereka kata jangan beli emas sekarang. Sebab mereka pun tak tahu bila harga emas akan turun. Tapi, satu perkara yang mereka tahu dan pasti, nilai emas untuk jangka masa panjang confirm akan meningkat. Jadi bila orang tanya saya, bila waktu yang sesuai untuk beli emas? Saya akan jawab 10 tahun yang lepas. Tapi waktu tu kita tak boleh putar balik dah masa tersebut. Jadi waktu kedua yang terbaik untuk beli emas adalah sekarang. Emas tak buatkan kita kaya, tapi dengan emas kita dapat lindungi kekayaan kita daripada kejatuhan nilai wang ringgit. Buktinya harga barang dulu dan juga harga barang sekarang dah tak sama dah. Nak beli barang ke pulang rumah untuk satu troli pun RM100 pun tak cukup. RM100 tu boleh dapat satu ke dua barang sahaja. Jadi nak kekalkan kuasa beli anda untuk 2 tahun dan ke atas, simpanlah emas daripada sekarang. InsyaAllah asbab simpanan emas, matlamat kewangan kita akan lebih mudah tercapai. Bagi yang nak saya bantu mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh rujuk pin video di profile ataupun tombol beli beg biru dekat bawah ni untuk saya bantu dan guide sebaiknya. Nak lagi banyak ilmu emas dan kewangan? Teruskan follow saya.